tukar sebiji. Untuk lampu-lampu dekat motosikal ni semuanya adalah penting. Walaupun orang Malaysia ni kadang-kadang ada yang beli kereta, beli motor, signal beli asing kan. Sebab dia tak bagi signal nak masuk simpang. Maksudnya kereta dia, masa beli kereta dia tak beli signal sekali. Dia tak termasuk dalam package, kena bayar ekstra. Tu pasal dia tak bagi signal. Jadi untuk sebaik-baiknya setiap kali nak mulakan perjalanan, kalau perjalanan jauh tu korang kena pastikan sebelum korang mulakan perjalanan, korang kena pastikan semua lampu berfungsi dalam keadaan baik lah. Kalau korang saja pergi balik kerja yang dekat-dekat, sebaiknya 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali cek lah korang punya lampu semua adakah berfungsi dengan baik. Okay guys, untuk tips kelima iaitu sistem bahan bakar. Biasanya motosikal sekarang ni memang banyak yang guna injection